Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini hari Rabu, 19 hari bulan November tahun 2025. Okey, sedikit pencerahan tentang Coating Pro Malaysia. Okey, apa itu Coating Pro Malaysia? Baik, Coating Pro Malaysia adalah sebuah pusat penjagaan kenderaan untuk menjaga kekemasan bodywork kereta kita. Kereta customer, kereta pelanggan. Tugas Coating Pro Malaysia kami dekat sini adalah untuk memastikan body paint, cermin, interior diselenggara berkala. Kalau enjin, kita akan tukar minyak hitam kan. Gearbox kita tukar minyak gearbox, betul tak? So itu adalah maintenance untuk dia punya kereta ni, dia punya nadi jantung dia lah untuk memastikan dia punya jantung kita dalam keadaan baik. Biasanya kita akan maintenance kan, kita akan tukar minyak hitam. Jadi sama juga macam body. So body ni sebenarnya kita kena maintain. Jadi sekarang ni perubahan teknologi, kemajuan dunia yang semakin bertambah meningkat ni, rata-rata kita dah mempunyai ilmu pengetahuan. Perlu mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita dari segi penjagaan kenderaan kita sendiri. Kenderaan kita sendiri ni, kita tak boleh harapkan orang lain. Kita sendiri yang kena self initiative untuk menjaga dia. Itulah wujudnya Coating Pro Malaysia ni adalah salah satu tempat bengkel untuk menjaga bodywork ni, untuk memastikan bebas daripada segala benda asing. Benda asing tu macam calar, watermark, segalalah kotoran kain burung ke dekat atas body paint kereta ke, kan. Ni semua kena maintain. Kalau beli kereta pakai saja tanpa ada maintenance, boleh juga, cuma tak cantik lah kereta tu. Jadi akan mengurangkan kita punya keyakinan diri, pertumbuhan kita. Itulah tujuannya untuk hantar kereta ke kedai atau spa yang premium dan profesional macam kami. Salah satunya adalah tujuan untuk memastikan keadaan bodi kereta dalam keadaan bersih, di-maintain, dijaga. Okey, jadi itulah salah satu sebabnya wujudnya Coating Pro Malaysia, asas dia Razi Coating. Stay tune, nantikan hasil-hasil kerja kami di Coating Pro Malaysia, Razi Coating. Okey, Assalamualaikum.